Elemen keempat, yang ini sangat penting. Content pillars atau tiang-tiang konten. Ini adalah 3 hingga 5 kategori utama topik yang akan awak sentiasa ulang-ulang dalam konten awak. Contohnya, kalau niche awak adalah FB Pro untuk pemula. Tiang konten awak mungkin 1. Tips untuk pemula 2. Tutorial ringkas 3. Perkongsian perjalanan sendiri 4. Motivasi untuk kreator dan 5. Info terkini tentang FB Pro. Bila ada tiang-tiang ni, sumpah, idea awak takkan pernah putus. Awak cuma perlu pusing-pusing je antara tiang-tiang ni. Dan elemen kelima, hala tuju jangka panjang. Tanya diri sendiri, selepas setahun jadi creator, apa yang aku nak capai? Adakah awak nak bina satu community yang aktif? Adakah awak nak monetize page untuk jana pendapatan? Mungkin awak nak buka kelas online atau nak lancarkan produk sendiri? Hala tuju ini membantu awak untuk sentiasa fokus dan tak mudah terpesong dengan trend yang datang dan pergi. Kalau kelima-lima elemen kompas ini jelas, saya jamin konten awak akan berjalan dengan sangat lancar, idea takkan pernah putus, dan page awak akan mula berkembang dengan sihat. Jadi, itulah dia cara paling mudah untuk pemula FB Pro tentukan niche dan bina hala tuju konten. Senang, kan? Ingat pesan saya. Awak tak perlu jadi pakar untuk bermula. Awak tak perlu tunggu jadi perfect baru nak post. Awak cuma perlu jadi versi diri sendiri yang sudi membantu orang lain. Walaupun dengan satu tips kecil, itulah yang akan buat audiens suka dan kekal dengan awak. Kalau awak rasa video ini betul-betul membantu dan membuka mata awak, jangan lupa tekan butang follow dan share. Saya akan sambung lagi dengan banyak lagi panduan mudah dan simple, khas untuk pemula FB Pro macam kita. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.